Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Actually, mana kita punya signal? Malah tak ada signal lah. Tak nampak apa-apa lah. Korang ni tahulah, kurang seminggu sampai raya tapi tak nak kerja. Diorang dah excited nak raya. Nak more sekarang, kita dah bagi makanan pun tak nak. So tak nak hari kerja ni ke? kita orang berdua sahaja. Saya Safi Salih dan Abang Rashid Saleh, the only, the legend Abang Rashid Saleh. So minggu ni Roshan tak dapat menghadirkan diri. Dia merajuk kot? Bukan. So, tak. Hari ni kita berdua saja. Dan Yeay. korang boleh komen apa saja dekat. Kalau nampak lah komen tapi tak ada signal sekarang. So kita tak nampak apa sekarang, kita blank. Screen No kosong. signal dekat kita punya no signal. TV. So Kata dah thank you siap. so much. So korang boleh tap screen juga. Okay, kepada yang menonton game, ada dua game kan. So game United lawan Aston Villa dan juga Selangor lawan siapa? KL City. KL City lawan Selangor. Klang Valley. Okay, Klang Valley Derby. So yang tahu skor-skor tolong update kita orang kat TikTok, di Sina dan juga di Mix. Hopefully we'll get someone replying on Mix as well. Yeah, masih menunggu. So korang boleh share kita orang punya live ni. Yes. Okay, dan minggu ni memang havoc dengan lagu raya. Muzik video lagu raya. Alamak. Oh, yang tu tahun lepas. Inilah raya daripada penyampai-penyampai radio, Astro Radio, Jodoh Lebaran daripada Aisyah Retno, lepas tu dari Pak Azad, TikTok, Tik-Tik Raya. Jangan minta kita orang nyanyi sebab pemain tak ke-12 pandai. Dia tak ada lagu raya lagi. So pemain ke-12 ada. Tunggu je. Okay, tunggu. Minggu depan. Tapi minggu depan tak ada show. Okay, tak apa. So kita dah seminggu lagi kita nak berhari raya bang. So yes. Macam mana persiapan abang untuk hari raya? Saya tahun ni mungkin raya kat KL lah. Raya kat KL. Mungkin lah. Kemungkinan besar. Semua family dari Kuching ke? Harap-harap tak semua kat sini tahun ni. Tahun lepas pun saya seorang je kat raya kat Kuching sebab okey lah, ceritanya macam ni. Ya bang. Cerita tu mungkin adik-beradik semua kat KL, ada yang kat luar negeri. Lepas tu ibu saya, mak saya dia balik Kuching tapi tak bagi tahu kita orang. So I pergi melawat aunty, terserempak dengan ibu. Lepas tu dia kata, dan I tanya dia, kenapa you tak bagi tahu? Surprise. Tapi bukan surprise lah, dia memang tak nak bagi tahu. So I rasa sedih lah. So tahun ni harap-harap I kat sini dia tak balik lah. So pergi jumpa dia kat rumah kat KL nanti. So please mama, don't go anywhere. Berapa adik-beradik bang? I ada keluarga kecil, 10 orang. Wow, sangat kecil bang. Yes, sangat kecil. So thank actually, you guys. 15 lah. Kalau dua keluarga 15 lah. Total 15. Yes. So ada keluarga pertama dan kedua. Saya dari keluarga pertama. So 5 lelaki, 5 perempuan dari keluarga pertama. The second one ada 3 girls, 1 boy. Okay, so korang boleh komen kita orang, teman kita orang dekat TikTok live Sina dan Mix.my dalam pemain ke-12. Kita akan topik pertama bang, kita akan bincangkan pada minggu ini. Iran. Okay. Selain daripada perang dunia, perang di konflik di Asia Barat. Asia Barat lah. Asia Barat lah. Yes, better West Asia rather than Middle East, because Middle East tu macam kolonial sikit. Okay, so Iran menarikkan diri daripada Piala Dunia 2026. Keputusan penarikan diri Iran daripada Piala Dunia diumumkan Menteri Sukan negara itu, Ahmad Donya Mali, pada 11 Mac lalu, dengan faktor keselamatan menjadi pendorong utama. Tapi situasi ini menyaksikan artikel 6 Peraturan Kejohanan Piala Dunia yang membenarkan FIFA memilih mana-mana pasukan untuk menggantikan tempat yang kosong. Pasukan Malaysia layak? Mungkin. Dari Asia kan? Iran dari Asia kan?
So ada chance tapi dia ada chance ke? Siapa yang sepatutnya diorang yang ada tapi mungkin kan dia tengok ranking dari perlawanan kelayakan tu ada playoff kan? Yeah. Playoff yang loser mungkin dapat masuk menggantikan Iran. Tapi diorang kata tak kisahlah kalau dia tak akan pilih negara dari Asia Barat. Dia akan pilih mana-mana pun kan. It's up to them, isn't it? Yep. It's up to them, FIFA sebenarnya. Dan Iran juga memang salah satu favourite dalam pasukan Asia. Yes, I know. So I rasa sedih lah sebab diorang, tapi yang players kata diorang nak pergi, tapi dialah menteri. Tapi atas faktor keselamatan saya rasa better jangan pergi. Yeah, actually atas faktor keselamatan patutnya we shouldn't have the Piala Dunia dekat US kan. Yeah. So kita kena share dengan Mexico dan Canada lah. Tahun ni memang pelik sikit lah. Pelik sikit tahun ni dan rasa sedih sebab reports kata Italy front runner to replace Iran. Wow. Oh ya ke? Menarik, sangat menarik. Dah lama kita tak tengok Italy masuk dalam World Cup. So Italy. Yeah. Kalau tapi playoff belum start lagi kan? So Italy yang paling layak sekarang lah. Ikut point dari ranking dia paling layak lah. Paling layak lah Italy. Mungkin Italy akan menggantikan Iran. So kita tengok macam mana nanti. Not fair, tak adil. So ini adalah satu keputusan. Tapi kalau dorang, for example lah, sebab dia kata Iran supposed to be patut main di US ke ataupun di Mexico ke ataupun dekat US. Dekat US. Why don't dorang tukarkan tempat lain? Canada atau Mexico. So kan? Takkan dorang dah layak masuk ke Piala Dunia tapi better for them tukarkan apa tu? Venue kan? Venue yang lain. Tapi what do you guys think? Let us know on dekat korang boleh kongsi apa pendapat, pandangan you all mengenai Piala Dunia dan pasukan Iran ini. So korang boleh share dengan kita orang dan kita akan baca komen-komen you all dekat TikTok. Okay, dalam Sina dan Mix.my. Ramai masih tengok bola kot. So KL City dengan Selangor pun main malam ni kan? Malam ni. Rasa ramai yang pergi stadium ke? KL Krik sikit. sikit. Macam kucing. Tak macam kucing. Jangan bandingkan kucing, please. Okay, assalamualaikum. Selamat malam. Okay, selamat happy weekend bersama saya Safi Salih dan Abang Rashid Saleh, the only one. Yay, hello. Okay, dalam pemain ke-12 bersama kami dalam Sina dan Mix.my. Okay, ini adalah satu show yang ada dua bahasa, tapi malam ni Roshan tidak bersama dengan kami, tak dapat. So I have to speak England. Yeah. English. England. I have to speak. No, bukan. Jangan cakap macam Roshan. Now it's my turn to speak. So for those of you a bit confused on Mix, wondering why we're speaking in bahasa, because actually ada kawan saya yang message minggu lepas kata, kenapa you cakap bahasa dalam Mix? I said, ini dua bahasa, dua language. Oh, patutlah. So for those of you confused on Mix right now, listening to us, we are on both Mix and also Sina, on radio and on TikTok, on Pemain ke-12 show that is. Dalam komen Instagram pun ada juga orang cakap kenapa ada bahasa Inggeris. So dalam Sina, ini adalah salah satu show yang sangat-sangat special. Kita ada bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris daripada Roshan gitunya. Dan kalau nak belajar ni the best time lah. Macam dulu bila kita buat show yang masih ingat lah, bila buat Kopitiam tu semua yang belajar bahasa Inggeris sebab dia tengok sitcom Kopitiam. Dan bagi saya term bola sepak pun banyak dalam bahasa Inggeris. Yes, of course. Senang. Especially dalam sukan kan. Sukan banyak perkataan, banyak technical pun dalam bahasa Inggeris. So yalah, saya pun
taklah pandai mana pun dalam bahasa Inggeris. So kita belajar dengan Abang Rashid, dengan Roshan. I pun dalam bahasa Tamil pun tak banyak sangat, tapi Jepun boleh, Mandarin sikit, macam tu lah. Jepun sebab dulu ada Oh, okay. kawan dari Jepun, so kena belajar sikit tau. Betul. Okay, So sekarang, kalau abang pun nampak macam orang Jepun, betul? tak, Korea. Korea. Tak, so kebanyakan yang tengok Rashid dulu sebab dulu kurus kan. Ya, semua yang tanya Abang Rashid dari Korea ke, ada kacukan Korean ke? Tak. So bukan Boss James tapi macam muka Korean look. Jangan tahu lah korang ni. So nanti I show you the cover of my magazine. Men's Health. Abang magazine dulu pernah ada lagu dah, sampai ada lagu raya tak? Tak ada. Lagu raya sendiri. Tak ada. Sebab sekarang ni yalah. Sekarang dia pelik sikit. Oh sorry. Sekarang lain. Sekarang ramai yang ada lagu raya sendiri. Dan dalam minggu ni penuh dengan lagu-lagu raya yang trend baru lah sekarang ni. So orang happy dengan yang tu yang satu apa tu? Bakat yang saya tak ada. So pelawak ada, boleh berlakon, pengarah kan. Kalau bila ada yang tanya Rashid boleh menyanyi, kalau jangan don't pernah try character singing pernah. So menyanyi sebagai abang pernah dulu? Tak Raja Laut tak buat. Super spontan. Tapi I tak nyanyi, I mengajar je. So semua dekat background kan. Semua yang tanya, apa peranan Rashid ni dekat Super Spontan? Dia duduk je, lepas tu tangan macam ni. Tapi actually kita mengajar dia orang bagaimana nak main game tu. Actually behind the scene. So banyak BTS. Apa lagu raya favorite for you guys? Oh, lagu raya. Actually for me it's always been I old school. Yep. So arwah tu Surimana, balik kampung. Oh. Not because I was also in the film that I was buat, tapi saya memang balik kampung. Bila I dengar satu Datuk M Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Itu memang lagu favourite lah, selalu dengar masa raya kan. Lepas tu ada lagu For You to See. For You to See. Apa yang female group tu dengan I pernah ambil, I was on the cover with them. Elite. Nanti I terletak dekat. Anyway, for those of you on Sina Mix, we welcome to Pemain Ke-12. This is the first segment. For those who watching the game Selangor lawan KL City masih 0-0. Masih 0-0 dan United lawan Aston Villa masih 0-0 juga. Selangor baru juga menjaring gol. Selangor dan KL City main di Stadium Ceras. Dah lama dah orang tak. Biasa dia main kat Merdeka kan? Tak ada lagi. Dah lama dah. So, oh my god, I'm so old. Anyway, we're gonna take a quick break from radio on Pemain Ke-12. Kita akan kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana dan we'll be back with more topics on Pemain Ke-12 with myself, Rashid Saleh, and also Safi Salih. Roshan isn't here, but we wish him all the best. We'll see him hopefully in a couple of weeks time, sebab minggu depan tak ada. So we're gonna take a break and see you in a bit. Faizal Halim score. Kedudukan sekarang Klang Valley Derby. Okey, Selangor mendahului dengan jaringan 1-0 dijaringkan oleh Faizal Halim. Yes. So nampaknya perebutan tangga nombor 2 sangat-sangat sengit antara Selangor dan Kuching City bang. Semalam Kuching City menang. Yelah. So hari ni Selangor pula menang, tapi Kuching City Selangor belum menang ni, baru 1-0. Please mendahului, mungkin ada seri. Tapi Seri kata, Sari kata, Kuching City masih ada satu perlawanan in hand. Yes, baki satu perlawanan. So ada advantage dekat situ. It's okay, kita relax je. Macam miau kucing, tunggu je, wow.
Tapi semalam 1-0 je Kuching City menang bang, dengan Penang. Abang tengok game semalam? Tak. Tak tengok. So saya jadi pandit semalam. Ah. Ya, first half banyak chances. Kita main dekat Penang. dekat Stadium Penang. Bandaraya. Bukan diorang tak main dekat Batu Kawan? No. Batu Kawan immigration. Oh, dah tukar dah? Yeah. Oh, dulu dah cover dulu. Diorang main kat Batu Kawan. So sekarang kat Stadium Bandaraya, kat stadium dalam pulau. So memang sekarang dah cantik lah stadium dia. Wow. Bukan dah cantik lah, padang pun dia terjaga elok lah. Okay. So, siapa yang jaga? Yang state? Yep. Oh, very nice. Penang. Well done lah Penang. So kita ada perebutan nombor 2 dalam Liga Super yang sangat-sangat menarik antara Selangor dan pasukan Kuching City. Nombor 4 siapa? Sabah? KL dan Terengganu. KL Terengganu. Terengganu jauh. So Jauh berapa KL mata? 8. Jauh. Dan beza antara JDT dengan nombor 2? Lima 15 mata. Point. Tinggal lagi 5 atau 6 lagi perlawanan baki. So agak jauh lah untuk pasukan nombor 2. Tak jangan, sebab dulu ingat tak Newcastle. Diorang beza 15 mata juga kan. Lepas tu diorang collapse. Manchester United menang. Masih ada peluang ni. Lepas tu JDT player diorang ada yang tergantung. Talking about that. Yeah. Kebergantungan Persatuan Sukan terhadap dana awam. Okey. Majlis Olimpik Malaysia akan menubuhkan dana awam amanah sukan negara sebagai satu mekanisme kewangan mampan bagi menyokong pembangunan sukan tanah air sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan. Wow. Dan dana berkenaan akan menjadi platform pelaburan jangka panjang yang menggalakkan penyertaan sektor swasta termasuk syarikat korporat, yayasan dan dermawan individu bagi menyalurkan bantuan keuangan kepada Persatuan Sukan NSA, atlet dan jurulatih dalam usaha meningkatkan pencapaian sukan negara. So MON akan tubuhkan dana amanah sukan negara ni, tapi siapa yang akan salurkan? Pump in duit daripada sektor swasta dan yelah, siapa yang akan buat kerja tu? MOM. Itulah yang tanya, sebab dia boleh tubuh semua. I pun boleh tubuh juga, tapi siapa yang buat kerja? Yang paling penting siapa yang nak distribute the money untuk persatuan sukan. Siapa yang nak bagi dulu? So swasta, tapi how much are they required to pay? Through MSN again. So Majlis Sukan Negara pula. Ya, bagi saya memang sukan ni memerlukan dana yang sangat banyak. Yes. Actually kalau ada bantuan, ada sokongan dari pihak-pihak tertentu, swasta, syarikat korporat yang memberi benefit kepada badan swasta balik, saya rasa satu perkara yang sangat baik dan untuk sukan. Tapi for me, rasa apakah tarikan untuk all these companies yang nak masuk sukan? What's the benefit for them? Actually benefit is benefit, tapi why should they go in? Kenapa? Dan sukan mana? Because kita dah tengok dari bola, the money is always, bukan kata wasted lah, tapi wasted juga. So lepas tu sukan lain komplain, banyak yang sukan lain, kenapa dia orang bagi ke bola, tapi bola tak ada hasil, at least in our eyes lah. So it's a matter of sepatutnya the money from dari corporate pun banyak yang masuk bola, because for example your academy ada yang sponsor juga kan. Ya, ada yang sponsor. Tapi at least dari segi akaumbi you have ada macam ada hasil lah. Tapi it's long term project actually. Yalah.
So for you it's long term project and you see the benefit long term. Mungkin ada satu budak dari your academy akan main dekat national team nanti kan. So Syamil cakap syarikat corporate tend to sponsor individual athlete instead of team sports. Of team sport. Except for football. Betul kan? Kenapa football popular sangat I nak tanya kenapa football popular sangat? That question saya sukar lah nak jawab. Sebab kalau saya jawab saya bias. Itulah. So saya tak nak macam angkat baku sendiri tak elok pula. Itulah. Kan? Tapi tapi for you mungkin boleh different lah. kongsi dengan fans jawapan daripada soalan Abang Rashid. Yes. So kepada penonton kita kat TikTok ni boleh tak jawab kenapa bola ni popular sangat dan kenapa orang bagi duit kepada bola? Saya sendiri saya tak nak jawab sebab dia akan menjadi bias dan sedikit ada, bias. Bukan sedikit, banyak conflict of interest dekat situ. So saya tak sepatutnya menjawab saya lah kan. Safi Salih PES. Oh, PES, Pro Evolution Soccer. Oh yeah. Actually hari tu I main FIFA lawan anak saya. Dulu PS5. PS5. Dulu okey lah, boleh lah main dengan dia, kalahkan dia, bagi dia menang lah. Sekarang umur dah hampir 13. Aku dimainkan. Teruk lah. Why football lah? Why football? Lepas tu subscription lah aku punya. Kalah juga. Lepas tu dia main tim yang ciplak. Okay, kembali lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa yang tengah drive tu, korang jangan terkejut. Saya Safi Salih dan Abang Rashid Saleh dalam pemain ke-12 kita bersiaran langsung dalam Sina dan Mix.my. Ini adalah satu-satunya rancangan dua bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. In English. Right on Mix as well. For those of you who just joined us, this is Pemain ke-12. Of course, usually we have Roshan Narayan, but he's not around for this week. Just to let you guys know, we are not around for this coming weekend as well. Next weekend because itu memang raya weekend. Minggu raya. So semua nak balik kampung, semua nak makan lemang. Actually tahun ni biasanya diorang dah start buat lemang kat tepi jalan, tapi tak ada lah. Belum start lagi bang. Belum start lagi kan? Mungkin hari Isnin kan? Hari Isnin akan start. Besok lah. Tak, dulu dia awal sikit. At least last year dia awal sikit. So tahun ni macam lambat sikit, macam mungkin harga petrol dah naik, so kita semua suffer sikit kan. Kenapa? It affects us. Harga naik, harga minyak naik, yang lain semua naik. Nanti pergi, lepas saya nak pergi pergi Mosin pula dekat, nak pergi tiket kapal terbang pun sekarang naik bang. Tapi diorang dah janji diorang tak nak ada cap kan masa raya. Because of fuel prices. Sakit. Macam mana nak balik kampung? Macam mana persiapan hari raya korang semua? Baju raya dah beli ke belum kan? Apa tema color baju raya pada tahun ni abang? Tema untuk family tahun ni? I biasalah biru, dark blue. Oh, biru. Tengok ni pun biru. I suka biru ataupun hijau. Tapi hijau dia macam kaki, dia gelap sikit. What's the colour? Lupa. Hijau macam hijau hutan. Okay. Is it forest green? Lupa lah. Jungle green. Entahlah, kena tanya perempuan lah. Diorang tahu yang turquoise lah, yang ni lah. Hijau lah. Macam ni lah sikit. Gelap sikit. So all family colour tu. Turquoise. Bukan turquoise is this lighter. Turquoise is bluish. Kau kena tanya perempuan lah. Kita semua lelaki kat belakang kat sini semua tak faham warna-warni ni semua. Semua agak ni. Color blind mungkin dia color blind kot.
colorblind pakai cumi Emerald mata green colorblind bang. juga. Ada orang cakap emerald green. Emerald green. Correct. See, No Farah Yeah. kata emerald green. Correct. I suka emerald green. Terima kasih No Farah. I pun sorry Betul emerald green is the colour yang I cari. Emerald. Pandai. So, kena tanya perempuan juga. Sebab kita ni kalau bertanya tentang warna biru. Biru macam tu. Ni biru. Padahal biru ada lagi biru. Banyak rainbow. Kalau tengok rainbow memanglah banyak. Kalau colour blind payahlah. Merah jadi apa? Kuning apa yang aku tak tahulah. So macam mana? So for you? Saya pink, dusty pink, something like that. Dusty pink. Dia agak cair Dusty sikit. pink ni macam penyanyi ke? Oh tak, bukan pink. Bukan. Color mungkin color. Color. Dusty pink. Dusty pink I think. Saya rasa kalau ada tu pink. bos yang dah pilih dah. Dia pilih. Dia akan Dusty pink. Macam mana Dusty pink? Korang tahu? Dusty pink macam macam mana Dusty pink Dusty yang berhabuk. Dia akan cair, dia cair sikit lah. Maaf kalau kita tak cakap tentang bola. Tengok. Wah, dah Google betul. Dia gelap sikit kan? Dusty pink. Dusty macam kotor sikit. Dia pekat cerah sikit. Berdebu sikit. Macam belacan. Tu ada orang cakap belacan. Belacan gelap kan? So nak pakai baju Melayu belacan. Tahun ni ada bau belacan lah. Tapi lah color sekarang pun ada macam-macam bang. Kalau pink pun ada dusty pink, rusty pink. Macam hijau pun emerald green. Emerald green. Apa lagi? Lumut tak tahulah. Semua. Sama banyak color. Turquoise tu macam biru. Kehijau-hijauan. Biru kan. Yang ni biru, blue, brown, dark brown. Bukan apa? Brown lah semua. Brown, dark brown. Kaki. Ni kaki. Yang ni lengan. So korang masih lagi bersama dengan saya Safi Salih dan Abang Rashid Salih dalam Pemain ke-12 Sina dan Mix FM. Mix.my. Yes, for those of you who just joined us, welcome to Pemain ke-12. So we're going to be ending this segment soon. Well, I suppose I should speak English for a bit, but we're going to take a break from the second segment. Thank you very much for joining us. We'll see you in a bit. Sekejap lagi kita akan bersama lagi selepas ini. Kita pergi ke live di TikTok. Korang boleh sambung. Join us there. Jumpa lagi selepas ini. Bye. Okay, ada yang tanya X7 Fold tak ada perancangan ke nak jadi coach Safi Salih? Okay. Coach. Ada ke rancangan? Bukan rancang. Saya silakan. Sebab mulut aku kena pegang sikit, kena diam sikit sebab kadang-kadang kalau saya sekarang Nana. Bukan. Nana Sevilla. Akademi saya Super Safi Soccer School. Kat situ je. Kat situ grassroots akad umbi, dan saya banyak manage untuk saya punya grassroots lah. Actually berapa umur yang dekat akademi? Akademi bermula daripada umur 6 tahun sampai ke umur 14 tahun. 6 to 14. So kita ada under 8, kita ada under 10, under 12 dan under 14. Dan komuniti saya Super Safi Soccer School pun dah semakin hari semakin berkembang. Alhamdulillah. Pemain sekarang hampir total lebih kurang 200 orang. So diorang sekali seminggu ke ataupun dua kali seminggu? Bergantung kepada tempat latihan. Okay. Memang tak ada venue yang tetap? Tak ada. Belum lagi. Belum sebab kita ada 4 cawangan. Cyberjaya, Putrajaya, Setibudi Gombak dan dekat MPAJ. Okay. MPAJ stadium dia okay. Stadium MPAJ. So total alhamdulillah semakin berkembang. Dan hari apa kita nak promote sikit. Okay. So hari apa yang diorang buat training? Kita buat training selain daripada bulan puasa lah. Weekend. Kita buat weekend selalunya hari Sabtu dan Ahad. Pagi.
Tapi sempena bulan puasa ni kita buat hari Jumaat dan Sabtu Malam. Macam semalam kita ada buat Ramadan gathering bersama dengan semua pelatih-pelatih. So pelatih semua tak berlatih lah, diorang makan je. Makan dan berlatih. Makan, lepas tu kita orang berlatih dan kita ada friendly among each other lah. So alhamdulillah ramai, meriah. So terima kasih Community Super Safi Soccer School. I ada nak tanya sebab ada soalan, komen dari X7fold. Terima kasih X7fold. Lama tak tengok Safi Saleh beraksi. Share live ni. Boleh. I nak share juga tadi. Yes. So actually selalu diorang kan kita kadang-kadang sekali setahun atau 2 kali setahun ada legends dari Premier League yang datang buat lepas tu dah meriahkan semua kan, diorang buat live kat sini. Untuk kita punya legends tak selalu buat kan, sekali setahun je kan. Lepas tu ada yang I rasa kalau kita nak kenalkan pemain lama tu, we should have more games. But sebab rugby kita buat macam tu, kita buat under odds events ataupun bawah 40 lawan above 40, dan mungkin sekali 3 bulan kita akan 3 bulan kumpul. Sekali? 3 bulan sekali. Bodoh. Tak mungkin bola sepak pun ada bang sebenarnya actually. Tapi dia orang tak promote kan? Tak promote dan tak commercialize kan. They should, sebab I rasa kalau nak dapat dana daripada untuk especially yang ex-players tu, instead of kita menunggu kerajaan nak bagi duit, kita patutnya buat promosi, kita promotekan betul-betul. Macam orang kan pergi bayar, yelah sebab dia orang ex Premier League, tapi kita promote lah macam kat Thailand dia orang selalu promote dia orang punya local players juga. Betul. So we should do the same kan. But actually benda tu team tu dah ada actually bang, digerakkan oleh Zakwan, Malaysia Legend. So masih lagi baru, so mungkin hopefully saya harapkan team tu akan lebih berkembang dan dapat sambutan. Tapi yang ex-player tu dari zaman bila? Itu yang tu itu pun penting juga. Selection tu kan. Sebab yang Zakwan is your era, tapi yang sebelum tu yang main at least the 90s players, kena ada awal 2000. So, kan yang umur sekarang umur 50 lebih masih ada skill, tapi yelah tak boleh lari sangat, tapi betul. So kena aktif jugalah sebab peminat bola sepak pun nak tengok diorang beraksi. Macam itulah, macam X7fold nak tengok saya beraksi. Mungkin di team tu yang saya boleh beraksi. Dan I rasa orang berminat kalau nak pergi, for example diorang nak they'll pay RM2, RM5 untuk tiket, untuk mengimbau kembali nostalgia. Dan kita buat festival macam tu, tak payahlah buat dekat stadium, buat ke padang mini yang stadium pun okey. Kan? Saya rasa yang tu yang kita nak kenalkan pemain-pemain lama, dan kita buat promo and all that, so be good for us to promote our local players lah. Kan? Hi, welcome back to Pemain ke-12 with me Rashid Saleh and also Safi Saleh. We're not here, Roshan isn't here. Kepada pendengar Sinar, selamat kembali ke Pemain ke-12. Pemain ke-12 bersama saya Safi Saleh dan abang the only one, Abang Rashid Saleh. Yes. Ini adalah Pemain ke-12, 2 bahasa. Kita akan cakap pasal apa-apa pun, sports, non-sports. Tadi kita cakap pasal baju raya. Baju raya sebab ini minggu raya, so Minggu raya. this coming week actually I dah buat. Ada tak? Okay. Bang, saya nak tanya lah untuk makanan pula, makanan raya. Di Sarawak, di Sarawak apa makanan khas? Makanan khas untuk raya. Mungkin boleh share sikit dengan semua pendengar Sinar dan Mix. Suka masak
tapi makan tu lemang is one of my favorites. Lemang Sarawak sama ke dengan sama. sama je. So lemang beef rendang. Oh, rendang daging. Lepas tu susah nak cakap lah. Banyak lah. Bila tengok je I just tangan dah. Masa tu lah I dah sebab tak boleh jaga badan diri sebab usually I'm okay, tapi datang raya je macam pergi rumah orang je terus I tak malu tau. I pergi I cari tempat makan mana. Salam makan je, duduk dekat. You? Saya makanan kegemaran saya ketika waktu raya lemang dan lemang kan. Lemang is the best lah. Sebab lemang ni bila lemang, time raya ketupat, je ada ke? Ketupat. Time raya je ada. Lepas tu apa tu? Banyak lah. Kuah kacang kan. Saya dah terliur dah. Kena. Tak apa. 5 hari lagi. So kita bincang bang topik. Oh yes. Lemang jagung. Dan rendang. Kita bincangkan topik untuk minggu ni, kebergantungan Persatuan Sukan terhadap dana awam. Kerajaan Johor menegaskan dakwaan JDT dibiayai dana awam negeri adalah tidak benar. Tajaan swasta disalurkan melalui Majlis Sukan Negeri MSN Johor untuk pelepasan cukai, manakala geran kerajaan adalah terhad kepada pembangunan sukan akar umbi sahaja, bukan operasi kelab. Tuduhan kononnya 91% dana dari kerajaan disifatkan tidak tepat dan mengelirukan, menurut laporan Astro Awani. So untuk akar umbi je. Ya, itu adalah sumber-sumber yang tak tepat bagi saya ialah JDT stand by themselves. Yes. JDT lain. Kita tak boleh bandingkan JDT dengan kelab lain ataupun dengan association lain sebab dia orang memang private kan. So kita tengok pun ialah owner of the club JDT sendiri adalah pemangku Sultan Johor. Of course dia build tim JDT yang tu untuk Johor je. Macam Kuching City pun kita ada sokongan dari kerajaan Sarawak. So yang lain Sabah semua dia orang dulu ada kan. Dulu dibantu oleh memanglah dulu ada, tapi sekarang memang dah. Sekarang dia orang beroperasi sebagai swasta je kan. So that's why kena ditukar nama dengan FC. So memang sekarang kelab semua kena ada business plan. Sepatutnya lah. Business plan macam mana dia nak sustain, macam mana dia nak generate, macam mana nak bayar all the gaji semua. Gaji yang penting. Masih ada lagi dengar. Dah berapa tahun dah? 30 tahun lebih tau. Yang masalah ni. Diorang tak baik. Kenapa? Kenapa tu banyak faktor lah bang, saya rasa. Banyak sangat faktor. Tapi banyak duit masuk ke bola. So that's why I macam mismanagement lah saya rasa. Itulah saya rasa. Nak manage team bola sepak is ramai. Dan itu mungkin ada frust lah cakap tentang bola. Walaupun kita pemain ke-12. Pemain ke-12 bukan pemain ke-12 dalam bola sepak saja. Dalam hoki pun ada. Rugby. Rugby sebab biasanya 15, 10 ataupun 7. Lalu tak boleh 12 lah bang. Tak boleh. Pemain ke-16. Futsal pemain ke-7, 6. Okey lah, pemain ke-12 lah. Secara itulah with 13th man. Mendengar dekat radio sekarang ni, yang tengah nak pergi mana-mana, nak prepare, nak pergi sambut atau cari baju raya tu, korang kena pergilah dulu. Berhati-hati dan plan perjalanan anda. Dan kita akan berjumpa lagi dengan selepas ini dalam Pemain ke-12 bersama saya dan Abang Rashid Saleh. Cepatlah 6 minit tu. I ingat
Pusing je. dah. Terus 10 saat. Oh, okay. X7 Fold, lemang jagung belas rendang tok. Lemang Okay. jagung. Oh, Lemang jagung? I tak pernah cuba. Dah pernah cuba Ada. lemang jagung? Dia ada jagung jagung sikit. Oh. Wow. Lemang jagung Ya, terima Corn kasih lemang. semua. Terima kasih X7 Fold yang komen, dan korang boleh komen juga dekat TikTok, so kita akan berinteraksi. Boleh Google tak? Berinteraksi Gambar dengan- lemang jagung. Boleh. I nak tengok. Sorry kira sebab kita boleh tanya minta kita Tim punya kita team. sentiasa ready bang. Ah, Kita Diorang ke request sekarang je apa. beralih juga. Oh, Oh. jagung. Sedap. Dia Wow. memang macam lemang juga, tapi dia ada letak jagung. Oh. So dia bakar pun cara sama juga. Tapi dia asal dari mana lemang jagung ni? Tak pasti Bukan Perak Rashid Saleh, Abang Rashid Saleh pun berlakon legend ni berlakon legend. Dululah. Oh, lah memang legend. Filem bang. Berapa banyak filem? Tak banyak. Tak banyak. Berapa? Wow. Oi, banyak tu. Kalau sampai tak tersebut tu banyak tu. Walaupun tak banyak. Sejak 2000. So sekarang dah 2026 kan. Tak tahulah. Tapi tak sebanyak yang tu lah. Sebab banyak I buat jadi pelakon pembantu je. Kalau telefilm ada yang I jadi itulah lead lah. Tapi filem-filem tak banyak. Sebab I bukan tak masuk, memang suka. I dulu busy dengan TV je. Sebab buat sitcom, buat show lain, buat apa tu, sukan. I ni pelik sikit sebab I tak suka nak jadi pelakon saja, sebab bila masuk dalam bidang ni I nak belajar semua. So jadi pengarah, jadi editor, so I pandai edit, penulis skrip. So semua abang pandai. Penyanyi je tak buat. I tak pernah menyanyi, tak pernah buat album. Tapi menyanyi di pentas sebagai karakter dalam teater pernah. Memang saya seorang je ke yang komen dari tadi? Yes. Sebab yang lain tengah bola. Yang lain tengah tengok bola, mungkin tengah tengok KL City lawan Selangor FC. Sekarang ni Selangor FC tengah mendalui 1-0. Boleh dah tu Abang Rashid jadi pemain ke-12. Actually I pemain rugby, so. Dan juga dekat EPL sekarang ni Manchester United tengah menentang pasukan Aston Villa dalam minit ke-42 untuk first half. Masih 0-0. So kalau keputusan 0-0, so Manchester masih nombor 3 kan? Nombor 3. Yes. So ini that's what I like. I mean, boleh dah tu Abang Rashid jadi pemain ke-12. Boleh lah duduk kat tepi ni. Betul. Ni kita orang betul-betul kat tepi line dah ni. Itulah kat sudut. Line, kat luar. Corner. So kita corner baring. menjadi pemain ke-12. Diorang masih cakap boleh ada perkataan corner baring. Yelah, masih ada. Okey. Joe Kucing Joe Kucing Selangor berapa kosong? Berapa kosong? Bukan Kucing Selangor. Bukan Kucing Selangor. KL City Selangor. Kucing Selangor tu yelah dah tahulah kita kalah. Semi-final nanti bang. Semi-final 4 bulan 4 dah saya. Tunggu tu lama lagi. 4 bulan 4. Jangan fikir tenang tu. Kalau 4 hari bulan 4. Birthday abang 4 hari bulan 4. Abang saya duduk kat Doha. Nasib baik alhamdulillah masih selamat. So okey. So dia dengan Doha dengan Qatar Airways. Dah lama dah, 20 lebih tahun dah. So World Cup tahun tu kan, I nak pergi World Cup tapi tak sempat. Sebab free accommodation duduk dengan abang. Kan? Tak sempat pergi sebab busy tahun 2022 kan. Kalau tidak I memang dah call dia. Wey, dah pergi ikut dah. Dia pilot. Tapi dah lama dah. Sebelum tu dia pilot dengan MAS. Sebelum tu dia pilot dengan Pelangi Air. Ingat tak masih ada Pelangi Air? Dulu sebelum masih kat sekolah. Tak ada lagi saya tak. Ada. Dulu dia pilot Pelangi Air, lepas tu Malaysia Airlines, lepas tu tapi dengan kata 20 tahun dah. Wow. So dia dah sebagai pilot dah berapa tahun 30 lebih tahun.
So, Tapi dia hebat. memang dari dulu abang saya dengan adik saya nombor 5, so nombor dia nombor tu dua, nombor 3 dengan nombor 6 dua-dua pilot. So dia dekat Qatar, adik saya dengan Mas. Oh, sekarang masih ada Mas. Lepas tu adik saya seorang ni dia pilot tapi anak dia 7 orang. Wow. Yes, busy man. So Joe, KL City dengan Selangor sedang mendalui 1-0 daripada jaringan Faisal Halim, nombor 7. Ya. So perebutan yes, nombor 2 dalam liga sedang sengit antara Kuching dan Selangor. Joe, nak tanya Joe ni peminat KL City ke ataupun Kuching ataupun Selangor? Selangor. So Joe berasal dari mana Joe? Kita dari sini. I kena tanya juga. So terima kasih korang semua yang masih bersama dengan kami dalam Pemain ke-12. Minggu ni kita berdua sahaja. Kita berdating berdua saja bersama dengan kita. Saya dengan Abang Rashid Saleh. Minggu persiapan Hari Raya. Minggu depan dah nak raya dan kita tak akan bersiaran pada minggu hadapan. I dah bagi sandwich tadi kan? Sandwich ada. Boleh nanti saya. Tak apa bukan. Show ni special bang. Kita boleh tak dapat. Tak saja I buat roti tu. So I actually made some ciabatta. I actually bake cakes. Duit raya untuk isteri tahun ni berapa? Duit raya untuk isteri tahun ni berapa? Rahsia. Okay, secret. So ini nak tanya sandwich. Kita dah. Okay, yang ini sandwich yang Abang Rashid. Okay, roti tu I buat. Lepas tu I buat sendiri. Ciabatta. Lepas tu ada ayam percik, salad dengan garam dengan Japanese mayonnaise. Sponsored by Abang Rashid Saleh. Makanlah, cubalah dulu. Sedap bang ni. Cubalah. Roti dia kan? Baik kuning, boleh buat baik kuning bang. Boleh buat. Review saya review sekarang memang. Roti dia sangat lembut. Lembut kan? Lembut. Okay. Saya yang buat sendiri. Sebab I belajar sebab sebelum ni I memang dah lama nak berminat nak buat roti. Tapi tak berani tau sebab masak okay, I pandai masak tapi baking bread dia memang ada skill sikit tu. Betul, dia punya texture lembut. So I start tahun 2024. Lepas tu I masih ingat yang roti pertama yang I buat dia flat bread. Patutnya dia kembang sikit tau. Lepas setengah jam 20 minit. Tapi bila keluar dari oven macam berapa lama bang masak bread roti? Dah 2 tahun dah. Depend lah. Ada yang biasanya 20 minit, ada yang setengah jam, bukan setengah jam. Ada macam roti macam sandwich bread lama sikit. So kena yang roti pound kan. Yang tu pun I boleh so I dah belajar buat sourdough. I tak suka sebab sourdough kena tunggu 2, 3, 4, 5 hari. So roti baguette dah pandai buat. Ciabatta dan focaccia dan sandwich bread. So 4. Wow, hebat Abang Rashid ni. Memang so roti memang suka buat. Tapi I bagi orang lah. Memang minat masak ke macam mana bang? Minat masak. So macam dulu kat universiti I belajar buat nasi goreng sebab kita kena kalau nak jimat dan tak ada duit, so pergi supermarket belajar masak lah. So it's the best way to do it. So dari situ I belajar lah. I buat apa-apa yang I cuba apa-apa lah. Mungkin boleh buat restoran depan ni bang? Tak nak. I memang tak nak buat restoran sebab business tu memang susah lah. I ada ramai kawan yang cuba, lepas tu dia orang fail sebab itu bukan dari segi buat masak je, tapi you have to manage the business. Sebab kadang-kadang you tak boleh masak lagi dah, you kena manage. So macam mana you nak maintain quality? Kita patutnya we're supposed to be talking about football, but
mind you this yang ni, so you know, seminggu sebelum, at least less than a week before Raya, so Yeah. okay, we should be talking about it. Tak buat open house? Tak. Mungkin mungkin Buat lah, 13. tapi untuk keluarga semualah, sebab keluarga besar. Hi, welcome back to Pemain ke-12 bersama saya Rashid Saleh dan juga Safi Salih. Ni segmen terakhir di Pemain ke-12 di Sina dan Mix. Mix.my. And minggu depan kita tak ada Pemain ke-12 sebab memang Raya Minggu weekend. Raya. So kita akan berehat seminggu. Then we'll be back in the week after that. Hari rehat 2 minggu lah. Macam Manchester United lah. Sakit. So untuk perlawanan tumpuan EPL atau game bola pada minggu ini, Yes. ada perlawanan EPL akan menentang Liverpool menentang pasukan Tottenham Hotspur pada 12 tengah malam 16 hari bulan. Liverpool. Pagi ni Pagi ni kan? akan 12.30. menentang pasukan Tottenham Hotspur. 21 Mac Brentford akan menentang pasukan Manchester United pada pukul 4 pagi. Yes. Dan I rasa I tengok game ni Brentford. 4 pagi ni bang. Kat 21 Mac. Dah Tengok raya dah. Nak raya. Yelah, makan Kita tak tahu lagi sampai. raya atau 20 atau 21. Okay, so yang I dengar, kalau raya hari Jumaat, cuti hari Isnin. Kalau raya hari Sabtu, cuti hari Jumaat. Kita akan dapat free bukan free lah, maksudnya PMX dah announce extra cuti. Bukan free lah. Bukan free Ada lah. yang bayar nanti. cuti pula kena bayar. Cuti. It's a gift daripada kita punya Perdana Menteri. So apa-apa pun hari Jumaat tu memang cuti lah. So it depends on whether we get extra hari Isnin ataupun tidak. Yang tu je. Kan? Betul. Correct. Bergantung kepada hari apa yang kita akan sambut hari raya. Tapi hari Jumaat ialah. So ada perlawanan lagi untuk Serie A yang besok atau awal pagi kejap lagi Lazio akan menentang pasukan AC Milan pada pukul 3.45 pagi. Oh, ini pun best juga Lazio lawan AC Milan. Dulu kan, dulu Serie Serie A memang bagus tau. Tapi sekarang tak tahulah. Diorang punya skill macam kurang. Dan untuk Liga Super pula ada perlawanan yang terakhir pada 18 hari bulan Mac. Okey, JDT akan menentang pasukan PDRM. PDRM masih muncul. Okey, tanya je. Hari itu PDRM kalah dengan pasukan Negeri Sembilan. Yap, Lokman Hakim skor 6-1. Negeri Sembilan menang 6-1 di Stadium Selayang. Siapa pengurus ataupun jurulatih NS sekarang? Masih K Rajan. K Rajan. Lagi caretaker adalah K Rajan. Ini game berapa? Ke berapa dia? I think kedua atau ketiga. Kedua ataupun ketiga. Ketiga kan? Dia so NS dah menang berapa kali dah bawah kendalian tu? Baru K Rajan. menang. Sebelum ni draw. Sebelum ni draw. Okey lah, unbeaten lah. So betul lah. betul. K Rajan, well done sir. Well done. K Rajan juga seorang bekas pemain kebangsaan. Berasal daripada Negeri Sembilan, sekarang menjadi jurulatih atau Negeri Sembilan. Dan jurulatih ke pengurus? Jurulatih. Okey. Kepada peminat Manchester United, skor masih 0-0. Ini masih half time. Dan kepada peminat Selangor, skor sekarang berapa? KL City half time juga. Dan skor masih 1-0 kepada Selangor mendahului KL City di Ceras 1-0. Dan kepada korang semua yang nak balik kampung minggu hadapan ni, saya dah Rashid Saleh pesan kepada korang semua, berhati-hati di jalan raya. Ya, berhati di jalan raya. Yang itu zaman aku. So dan dengan itu kita ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri untuk minggu depan daripada semua pihak pemain ke-12 yang belakang tabir, depan tabir, depan pun ada yang kat radio Aaron dengan Fifi.
dari Roshan juga. Mengucapkan Please drive safe. Please drive safe, guys. Mengucapkan di sini saya ingin mengambil kesempatan ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa daripada kami, daripada saya. Mungkin ada perkataan yang mengguris hati korang semua di radio, di TikTok. Kami ingin memohon maaf, ampun, minta maaf. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri 00. Kosong ya. Jangan ada simpan dalam hati. Kami mohon maaf sangat-sangat. Sebab kita hidup satu je. So jangan balas dendam, jangan apa-apa. Relax, chill. Tanya saya dah umur 54 dah. Yang penting hari raya ni kita bergembira, berbahagia bersama insan tersayang. Tapi janganlah tunjuk gambar lemang banyak sangat sebab nanti kita orang jealous tau. So kita akan berjumpa lagi pada minggu depan, tak ada 2 minggu lagi. So selamat Hari Raya, berhati-hati di jalan raya. Daripada kami pemain ke-12, saya Abang Rashid Saleh dan saya Safi Salih. Okay, jumpa lagi, bye-bye. Kita tukar nama bang, kita tukar nama. Saya Roshan Narayan. Bukan. So basically malam ni kalau United menang, United akan naik. Memang dah naik. Memang sekarang nombor 3. Okay. Beza point antara Manchester City dengan nombor ketiga berapa? Kalau dia draw, kalau menang 7 point. Beza. Manchester City menang hari tu semalam. Semalam draw. Ada gol yang baik bang daripada Bernardo Silva. Oh, actually, apa kata kita ke troll baik sebab sekarang I pun terlupa. Tengok diorang jangan lupa. Kita tengok gol troll baik. Gol seterusnya daripada La Liga. Ada gol Real Madrid lawan Elche. Ni pun Real menang ke? Yep. Real Madrid menang. Oh, ni dari halfway kan? So sad. And then the next one, Liga Super punya gol daripada Gabriel Destroy. Ini semalam saya buat game ni, Pandit. Memang kena berhati-hati. Terlepas di situ untuk jaringan. Liga-liga yang lain faham yang berlaku mengakibatkan jaringan. So sampai dekat liga kita gol macam ni. Dihasilkan di situ. tapi gol juga. Ya, gol. At least menang tetap menang. Menang tetap menang. Ini kalau gol macam ni saya rasa sepatutnya boleh ada satu kesilapan daripada goalkeeper dan juga pertahanan. Goalkeeper. Actually tengok ni. Sebelum pengesahan jaringan. Awi. Ya, kalau hantaran bola tersebut. Aduh. Destroy said, tapi gol tetap gol. Sorry ya. Sorry ya Penang. Destroy pemain yang sedang meningkat naik lah. Ya. Dia banyak menghasilkan gol dan nampak dia lebih confident, keyakinan dalam bermain tu. Tapi bukan tapi lah. Sebab pasukan Kuching City ni diorang dah, sebab dari musim lepas dah ada consistent. Betul. So tak banyak pertukaran. Lepas tu diorang dah semakin kita tengok dari musim ni, dia fitness pun bagus. Dia sebenarnya bagi saya adalah satu kebijaksanaan daripada coach Aidil Syahrin. Sebab dia kumpulkan pemain-pemain yang dia nak, dia faham apa yang coach tu nak. So pemain yang bijak lah. Ya. So bukan kata main bola sepak ni tak bijak, tapi main yang bijak lah. Maksudnya coach Aidil Syahrin yang the players yang masuk ke sesuai. Tapi dia masih juga kena bincang dengan pengurusan kan. Tapi dia dibagi apa tu macam priority lah untuk memilih players. Priority of course. Actually setiap pasukan lain, kalau pasukan lain selain daripada JDT, kita asingkan JDT, siapa yang selalu
pilih player untuk main atau masuk ke disruptkan ataupun dibeli? Siapa yang selalu owner ke ataupun macam ada team especially the second league liga ke kebanyakan owner yang beli? Oh tak, memang tugas sebenarnya adalah tugas ketua jurulatih Di sinilah. Di sini macam Coach Adi Sharin, siapa yang head coach of the team yang akan pilih pemain-pemain siapa yang ditandatangani dengan kontrak. Kalau ada pilihan jurulatih yang lain atau staff yang lain, saya rasa tak sesuai. Sebab kuasa penuh, tanggungjawab kena diberi oleh kepada ketua jurulatih lah. Interesting. Saya rasa lah. So Coach City of course Coach Adi Shairin. Ya. Macam Negeri Sembilan dulu ni, sebab Negeri Sembilan dah berapa kali bertukar dah. Ini coach ketiga kan? Macam Selangor juga. Selangor pun bertukar. So macam ni, tapi of course kita ada transfer window kan. So takkan coach tukar lepas tu boleh beli. So that he stuck with the players that is in dalam squad tu kan. So wow, there's so much to learn. Bila especially comes to bola sepak kat sini. Sebab I pening tau, sebab kadang-kadang kita ikut macam EPL tapi kita punya sistem lain sikit. Lepas tu ada kadang-kadang, sebab kan setiap musim kita tak pernah ada yang jumlah yang sama tau. Kita tak konsisten kan. Setiap musim tak konsisten langsung. Dulu yes, kita ada 2 liga. So Liga Super, Liga Premier, Liga Perdana. Dan sebelum tu pun memang 2 liga, Divisi 1, Divisi 2. Sekarang dah tak ada liga. Tak ada liga kan. So that's why macam A1 yang jadi backup. Jadi backup kan. Super. So pemenang dari A1 masuk ke Premier, MFL. Liga Super. Liga Super. So, tapi tak ada Liga Super kan, is called MFL kan. Liga A1. AFL. That's why abang sampai garuk kepala. Itulah. lah. That's why pening lah. Wah. Lain kan. Yelah, so sekarang ni dah lain. Pertukaran dan perubahan yang dibuat, jadi struktur tu tak konsisten. Itu yang menyebabkan bola sepak kita selalu berubah. Dan pasukan pun berubah. Kadang-kadang ni ada Felda masih ada. Felda dah tak ada. Bukan Felda je bang, Sri Pahang dah tak ada. Okay, kan minggu tu kita cakap tentang tim yang tak wujud lagi kan. Di A1. Perak. Kedah also tak ada dekat Liga Super. Ya. Kelantan masih ada. Siapa lagi? Perlis tak ada tim. Tak ada tim langsung. Banyak utang. Wow. Perak betul, Perak pun tak ada. Perak was one of the best. Sorry, ada yang dari Perak. Silver State. Perak ada, Perak tak ada. Faham tak? So, terima kasih korang semua yang masih bersama dengan kita dalam pemain ke-12 bersama saya Safi Salih dan the only one Abah Rashid Saleh. Dia lah pelakon, dia lah pengacara, dia lah host. Yang ni pelawak dulu. Gol. Manchester menjaringkan gol di minit 52 menentang pasukan Aston dari Villa. corner. Okey, corner. Air baru. Ni. Casemiro yang jom kita tengok. So kepada bateri habis. Kita delay sikit. Kat Stratford End cantik dia punya header. Casemiro pandai header. Sorry kita tak boleh tunjuk kat
dekat sini tapi Last tengok macam Perak ni pun zaman je. Khalid Jamlus Okey. je. Ah. Sevenfold. Macam ni je boleh tengok. Tahniah. So apa nama? United is leading. Okay. You see dekat tak nampak Kalau dia buat ulangan, I pernah duduk belakang tanda tu, papan tanda iklan tu. So kat sini pakai ni. Okay. Bila tengok cover untuk ESPN dululah, I duduk kat situ. Roma lawan Manchester United lawan Roma. Roma. Oh, Bukan masa tu yang pakai- 7-1, yang 1-0. Pakai baju kapal kan? Ronaldo. Oh. Oh, cantik lah. So Okey sekarang lah. Manchester United telah mendalui Aston Villa 1-0. Tengok. X7 kata last tengok Perak pun zaman Khalid Jamlus. Oh, ya bah. Lama dah tu zaman I cover dia orang 2007 kan? Ya. 2008, 2007 dah. Khalid Jamlus lah. Wah. Ada satu lagi perlawanan Liga Super. KL City menentang pasukan Selangor, Kelang Valley. Apa skor? Derby. Masih lagi 1-0. 1-0. Gol dijadikan oleh Faizal Halim. Yes. Ya. Demikian. Ada topik stadium lah bang. Satu lagi last kita. Stadium Nasional Bukit Jalil sekarang ni Oh telah, yes, diberi nama baru kan? ada branding, Ada rebranding yang baru. Dinamakan TM Stadium Nasional. Stadium Nasional dengan stadium tertutup is Unify Arena. Sebelum ni Aziata Arena. Tak boleh, tak boleh. Tapi Yang dah tu ditukar. Kompetitor. Tapi Tak boleh. dah ditukar. Apa tak dengar? Sebelum ni TM Stadium Nasional dan Unify Arena. Fuh, Unify Arena. Oh. Sorry Liverpool fan. Oh. Sorry Liverpool. Yang ni berapa skor? 6-3 bang. 6-3. 6-3. Tapi jaring 3 gol. Tapi saya dapat menjaringkan 2 gol dalam perlawanan ni. Ni tahun bila? 2011. Ni 2011. Oh, 2011 I kat Timor. No wonder I didn't see this game. Biasanya kalau ada I suka pergi stadium tengok game macam ni. Throwback betul itu antara Fuh, tapi dulu so I nak tanya actually I nak tanya tentang style rambut Safi dulu. Saya macam-macam style ada. Itulah. So you ikut style musim ke ataupun you memang ikut? Oh, saya ikut style pemain-pemain dunia pada ketika itu. So masa tu 2011 tu ikut siapa? Ronaldo, CR, Fuh, CR7. Spiky. Oh kan. ya, patut. Beckham, So berapa style Beckham. sebelum ni? Banyak. Saya pernah rambut panjang. Tahu yang Saya tu pernah, masih ingat. botak juga. Botak, yes. Botak tak adalah. Botak Saya ikut botak. siapa? Ikut Tak ada. Masa botak tu tak ada. Ronaldo. R9. Mostly saya banyak ikut Beckham punya style lah bang. Bukanlah So dulu pakai Bill Cream ke? perasan. Masih ingat tak? Masih. Siapa yang masih pakai Bill Cream? You all are very old. I dulu Oh, dulu I kotak. Oh yo. So bagi saya ini menunjukkan David Beckham punya ambil style rambut tak boleh. Memang tak boleh. Tapi dia satu style je. Amri kan? Dari dulu sampai sekarang sama je. Cuma colour Berubah dia colour je different. Dia bertukar-tukar colour.
Tapi saya nak cakap kat sini, saya nak cerita kat sini bang. Hmm. Menunjukkan David Beckham tu dia boleh influence. Yelah, memang he's the first influencer yang Ya. memang nama influencer tu. Fifi, jangan lupa makan. Okay, more. Tak apa, kita masih live. Abang Rashid belanja. Kita dah buat roti. Okay. Apa ni lah. So selalu ikut David Beckham. Kenapa David Beckham? Dia punya tahulah dia So punya bila style, dia punya style. warna blonde Saya tak pernah pernah. buat? Okay, Saya tak pernah. Last masa saya main KL City, Biru pernah kan? biru saya tak pernah. Saya Oh, baju je saya biru. pernah colour rambut pada tahun 2022 je. Masa kita orang menang Piala Malaysia. Itu first time saya colour. Sebelum tu tak pernah. Saya tak pernah colour. Saja buat I pernah buat. buat ona sikit. Lepas tu menyesal lah. Buruk nampak. So Okay lah, kalau I dah pernah buat warna brown. Lepas tu orang panggil Rashid Along. Hey bro, apa ni? Umur 30 dah buat. Then I biru pernah. Apa lagi? Blonde streak pernah 2 years ago. Saja nak try. Lepas tu anak perempuan saya tengok, Papa, are you okay? Tukar balik. Dia bukan. Bila I buat, anak perempuan pun buat. Dia buat blonde streak juga. Dia nak ikut. Lepas tu ada sekali I ikut, I buat hairstyle yang ada garis. Z. Yep. So sebab anak lelaki buat, so I buat juga. Papa ni pelik sikit. Ikut trend abang. Yelah, sebab lepas tu dia tengok kan, Papa you're too Tapi old. sekarang trend apa abang? Tak lah, tak tahu. Tak ada. What dah? Memang tak ada kan? Phew. Kalau tak saya pun buat juga. So thank you so much kepada korang semua yang masuk dalam live kita orang ni, pemain ke-12. Minggu Yes. ni special kita orang berdua sahaja. Yeah. Gol tak? Tak gol. Oh, dia masuk gol. Sorry, ada pemain masuk gol. Bukan. Oi, bukan bola sepatutnya masuk gol, bukan korang. Aduh. So ini minggu terakhir kita bersiaran langsung. Yes. So minggu depan kita tak dapat Berehat. berehat sekejap seminggu dalam pemain ke-12. Mungkin kita memberi kesempatan menyambut hari raya Aidilfitri bersama-sama. So mungkin ada ucapan sikit bang kepada semua peminat kita di pemain ke-12 yang sentiasa mengikuti kita punya live ni. Selamat Hari Raya. Okay, yang tu je aku nyanyi. So saya ingin mengucapkan kita semua di Kuching kah, di Sarawak semua selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kami si dapat balik tahun tu sebab kami kerja lah sitok juga minggu tu dengan minggu depan. For semua keluarga di Sidung Kelak, hati-hati, trap bagus-bagus, membalik kampung Kelak. Ya je lah. Kepada yang lain, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Daripada saya dan Safi, drive carefully please. Jangan makan sambil driving. Ada ramai yang buat macam tu. Kalau Tak, siang puasa. raya. Okay. Oh, raya. Raya. Malam, yang drive balik malam. Sebab ramai yang balik malam kan. Jangan naik motor dan makan. Ada yang letak phone dekat tepi. Lepas tu ada yang pom. Di sini saya Safi Sali ingin Especially yang naik Vespa. mengambil kesempatan. Faham tak? Ni zaman kita dulu memang ada macam tu. Sorry. Mengambil kesempatan. Ui, gol. Ingin memohon maaf dan selamat menyambut Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin jika ada tersalah, tersilap, terkasar bahasa daripada kami pemain ke-12, mohon diampunkan. Dan selamat menempuh jam bersama-sama. Okay, plan perjalanan anda nak balik kampung, berhati-hati. Okay, berbahagia dan
happy bersama insan tersayang sempena Aidilfitri hari Yeah. raya ni. Alright. Terima So, kasih kepada semua yang menonton kami di pemain Pemain ke-12 dan kita jumpa lagi dalam 2 minggu 28 hari bulan 29 hari bulan Mac nanti kita akan kembali. Mungkin kalau ada yang nak mungkin kalau ada yang nak kita pakai baju raya mungkin tengok. Kalau taklah, sebab lepas seminggu raya mungkin gemuk sikit, tapi tengok dulu. Kalau you nak, kita boleh buat pakai. boleh. Kita akan Dia pakai menyambut- dusty pink, I pakai biru lah. menyambut Ha, dan meraihkan yes. hari raya Bawa Aidilfitri. lemang sekali, yes. Satu sama daripada Aston Villa. Skor di minit Hey. 63. Aduh. Selangor sekarang mendahului dengan 2-0 Klang Valley Derby. Okey. So, Alamak, satu lagi baru skor, nampak Selangor. gol penyamaan. Oops, sorry. Terima kasih semua yang sentiasa mengikuti kami dalam pemain ke-12. So kita akan berehat Jap, pada minggu so skor sekarang 2-0 Selangor. Siapa yang skor? Tak tahu lagi. Tak apa. You check on Google. depan. Lutfi Amezek. Hai, Fifi. ons. Hai. Pakai baju raya. Lutfi. Pakai baju raya please. Pakai baju raya please. Dan kru di belakang takbir pun kena pakai baju raya. yes. please. Yes. Dan Lepas kita tu akan kita masuk dalam semua sini. Kita kenalkan semua kru-kru kita. Ada Syamil. Ada bawa Fifi, lemang sekali dari ada Mio, Perak, dari mana lagi? ada kita punya soundman. Dari Kedah. Jangan bawa Syahpadi dari Kedah. Dan bawa bawa ke depan. I dulu filem telemovie apa tu? Tollgate Girl kat Kedah. Colgate Girl. Tollgate Girl. Colgate. Dengan Amy Mastura. Colgate Girl pula. Idea baru. Ya. Saja kita terus. Kalau orang bagi peluang Safi untuk berlakon, kena cuba tak? Ya, saya nak cuba untuk berlakon. Alright. Ya. Boleh juga. Kita buat show bola untuk pemain filem. kedua kita buat kedua. Tak filem Filem. tentang bola. Okay. Anyway. Tak gol. Ada checking. Checking VAR VAR. daripada Safi Ha, Salim gol. Blood Brother 2. Uish. Dia offside lah. Blood Brother 2 Dah check dah. Confirm. Okay, anyway. Thank you very much for watching pemain ke-12 The Bombas. Kita ni Itu ada komen terlupa ada pula filem buat filem tentang tentang AF AF Suzuki. Suzuki. Soalannya ialah siapa yang akan sponsor? Ya. Boleh, kita boleh buat. Kita ambil Raja Gopal terus lah. TMJ. Bukan. Zaman kegemilangan ya. Terima kasih lah semua yang berada dalam zaman-zaman tu kan. Kenapa dibuangkan tu? Komen siapa yang tertekan? Tertekan ke dan nak bagi kita, suruh kita boleh Syafiq Yusof. Oh. Okay, anyway. Boleh request Syafiq Yusof tu Boleh request dia untuk apa? untuk buat filem tu. I tahu. Saja. Okay. Tapi nanti meletup pula bola. Kepala meletup. Fight scene macam kung fu Shaolin soccer. Shaolin Soccer itu pun best kan? Kan? Tak pernah filem kita buat macam tu. Itulah.
buat animasi atau Maybe, best. maybe. Abang, Okay. abang kena kena buat lah mana. Kalau I nak buat filem rugby dulu. Boleh lah. Okay. Anyway, we better semua nak balik ni, nak balik. Okay. 11.26 dah sekarang. Okay. So terima kasih kepada semua yang nonton kami di pemain ke-12. Kami ucapkan bakal selamat Hari Raya Aidilfitri daripada semua geng-geng di pemain ke-12. Dan to all of you guys, please drive safe. Don't do anything silly. And ada lagi? Roshan, please get well soon. Yep. Kita akan jumpa lagi Dalam 2 minggu. Thank you so much pada semua yang sentiasa menyokong kami sepanjang setiap minggu ini. Okay, kita akan berjumpa lagi. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada kami semua kru, semua pemain ke-12.